Berapa jumlah simpanan yang perlu ada kalau katakan nanti masa lepas pencen anda masih nak berbelanja jumlah yang sama dengan gaji sekarang? Okey, katakanlah gaji sekarang RM3,000 dan bila fikir, okeylah nanti masa pencen nak belanja kos sara diri pun lebih kurang dalam RM3,000 juga. RM3,000 ni nak buat beli barang dapur, bayar bil utility, beli ubat sikit-sikit, bawa cucu jalan-jalan dan lain-lain lagi. Okey, jom sama-sama kira berapa roughly simpanan yang kena ada untuk perbelanjaan RM3,000 sebulan ni dengan beberapa assumption berikut. First assumption ialah jangka hayat 20 tahun selepas pencen. Daripada umur pencen 60 tahun. Plus 20 tahun daripada 60 tu ialah dalam anggapan kita akan hidup sehingga umur 80 tahun. Okeylah tu kan average jangka hayat. Yang kedua, assumptionnya ialah tak ambil kira faktor inflasi dan juga dividen. Yang kita nak kira ni ialah corak-corak kasar je. Kalau ada imbuhan ataupun dividen atau saving sedia ada, tu kira bonus lah untuk kita. Okey, bagi jangka hayat 20 tahun, RM3,000 kali 12 bulan kali 20 tahun akan dapat RM720,000. Inilah jumlah simpanan yang perlu ada sebelum capai umur persaraan tu. Tak kisahlah kat mana kita simpan duit tu, dalam KWSP ke, tabung haji ke, saham ke, duit income daripada rumah sewa ke, perlu ada sebanyak ni. Cuba buat kiraan dengan jumlah simpanan yang dah ada sekarang ni. Cukup tak nak capai jumlah RM720,000 tu? Sejujurnya, perlu lebih daripada ni sebab faktor inflasi. RM3,000 sekarang mungkin takkan sama dengan tempoh 20-30 tahun akan datang. Perbelanjaan RM3,000 sekarang mungkin tak mencukupi untuk anda masa bersara nanti. Jadi nak kena buat apa? Take action, tambahkan simpanan dari sekarang. Cari platform yang sesuai untuk tabungan jangka panjang seperti emas dan hartanah. Jika anda suka konten seperti ini, jemput follow.